Untuk buat sistem sub-irrigated ni, kita perlukan balang macam ni lah. Balang yang food grade lah, yang boleh tahan makanan yang memang selamat untuk makanan. Kita perlukan drill satu dan kita perlukan kain yang boleh meresap air. Itu yang paling penting. Kita juga ada pokok terung lah, anak pokok terung yang kita dah semai dekat 3-4 minggu lalu. Mula-mula kita ambil yang tong yang kita nak tanam lah. So kita terbalikkan dan kita drill lah lubang. So kita pakai dalam 10-20 lubang. Kita ambil kain ni, panjang sikit. Dan kita masukkan lah. Saya rasa paling penting ni kain yang boleh resap air lah. Balang besar macam ni, saya rasa satu kain ni macam ni tak cukup lah. So kita akan masukkan dalam 2-3. Sama proses tadi. So kita try lubang yang kat luar sikit. Sama. Kita dah masukkan setengah dan setengah ada dalam ni. Dan kita masukkan satu lagi. Kita ukur benda ni. PVC pipe setengah inci ni, kita nak tahu dalam ni supaya dia masuk ke dalam, kita tak payah nak naikkan benda ni untuk tahu air lah. Kita kena ada outlet air ni. So kita tak boleh isi air sampai ke mana kan? Kita kena isi air sampai ke paras bawah benda ni. So kita kena tengok kat cahaya ni, kita nampak sini dia punya paras dia. Kita ambil drill ni tadi. So benda ni akan pastikan air tu tak ada overflow masuk ke dalam dan jadi benda tu sangat lembap lah dekat bawah. Kita potong melintang macam ni kerana bila dia duduk ada ruang untuk air keluar. Kita tukar dia punya drill bit. Ini drill bit setengah inci untuk masukkan benda ni lah. Cari dekat tepi sini lah. Bila kita masukkan ke dalam ini, pipe tu kita letak ke dalam lah. Sampai ke ujung lah. Dan kita letak kat tepi ni. Kalau nak lebih stabil, kita drill 2 lubang ni, kita masukkan kabel tie. So okay, kita dah masukkan benda ni dan kita dah buat 2 lubang dekat sini untuk menahan batang PVC ni. So kita masukkan kabel tie dan kita ikat benda ni kat sini.